tak suka jiran saya. Bising. Nước nải lực ơi, khắp nát đi lui. Nak kamu ni oi, kuk nak deli. Cakap banyak, bising kadang malam mau nak tidur, duk cakap. Turun lại ơi. Mana tap-tapnya? Kalau ni tak seru enggak faham bahasa ini. Enggak faham bahasa Thailand. Enggak seru enggak seru Hôm nay lấy lượt ơi. Rất nào là thân mọi ơi. Nanti kau juga Pakcik tua buka lagu kuat jalan. Dia ingat main songkran ke? Kau pernah lah. Kalau botak tak nak tengok kak. Sakit mata. Silam. Sini ada lampu kat atas ni. Bila terpancang kepala dia masuk dalam live tadi, akan tengok silau mati. Lima long, thank you ครับคุณครับนานๆเลยนานๆเนี่ยเลยคนหนาเลยโอ้ยคนหนาเลยมันนานเลยนะเซฟตี้ก็เลยนะเซฟตี้ลูกนาเลยก็ลูกนาเอ้ยอุ้ยขับนายลูกนาก็ดุยKak Siti, terima kasih. Lancar rezeki selalu. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberi kesihatan yang baik dan sentiasa cantik selalu. Kena amat lah debu tu kena anu. Ui. Kau nahai. Bocor. Kau nahai. Makasih Kak Siti. Lancar rezeki selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberi kesihatan yang baik. Nah kan nak belak lelai. Dan noi. Ion Agriness. Wow. Mama, thank you. Thank you, Ma. Kapung kap. Semoga lancar rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberikan kesihatan yang baik. Nah, Clay ơi. Ma. Nang Clay ơi, nak kau tak Thailand ơi. Masuk Hafiz ni mak ada ini. Ada gift Thailand. Con nạp lợi ơi, tại sao mà ơi mừng ơi lại nè ơi không mà ơi thì bây giờ vừa bị anh nằm rồi nè con ơi nè này yuk namanya bersin singgah. Dia nak bersin tapi tak jadi. Buat air tu je no.
please ครับ Thailand I don't know I don't understand you speak Thailand with me you speak Thailand you speak Thailand I don't know what you comment you speak Thailand you speak Thailand แล้วองค์ก็ดียินบางไง you speak Thailand I don't know dạ vâng thì bớt Thailand you speak I don't care you speak me Thailand I don't care Allah Akbar you speak me I don't care you speak me Thailand I don't care sabar jap weh mengah baru habis makan baru habis rokok letih penat tau biasalah 26 you made me angry you made me angry you made me angry you made me angry คนนายก็เลยผมมาอะไรเอ้ยคนนายเลยอุ้ยNah. Waduh, keplai kena, keplai kata Oh no, keplai kata kena ơi nè. Keplai kata Jam berapa dah Saya nak mandi, nak keluar. Aku nak kerang lain lah. 8.3 Maaf Besti, sini baru jam 7 Besti. Besti tinggal di mana tuh Besti? Boring masalah. Sini waktunya sama dengan Indonesia doh. Ya kan? Asal saya tahu muka saya dah macam orang Thailand Oh lupa, memang orang Thailand. Orang Thailand pusatnya di Malaysia, tapi ngomong bahasa Indonesia. Gimana sih?
ครับเลยนายเกิดนายเลยคุณนายกันเลยสมาร์ทมาเลยสมาร์ทกันเลยKencal sikit selalu. Kenal lu tu, ui tan. Nak hal lah kai ne. สวัสดีครับฝากคุณครับNanaเลยAjar rezeki selalu mas, semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan semoga diberi rezeki yang luas. Selalu menjadi orang yang terkaya, amin. Salam ni lahครับนึ่งmau kemana maksudnya? Tak boleh, oi, nak nampak melak, oi. Kun nai le mau bang. Mana? Itu maksudnya. Alah terlepas tengok lele besar. Rugi. Nanti tunggu saya dapat ni. Apa tu? Gift Thailand yang besar tu. Itu lawa itu tapi mahal banget deh. Itu namanya apa ya yang Thailand tu? Cina boleh, Thai boleh, mati Thailand. Alu sekarang. Kena. Kim. Sudahlah tak makan ai. Sudahlah nak ai. Kan dekat Thailand ni maksud dia. Thailand nak ai. Kap nene ơi. Nâng này lờ merah dah mata garu kat. Sawadikap. Bos nitip baju gajah katanya Kak Putri. Boleh Kak? Bisa. Nanti Kak, besok lah. Nanti saya belum pergi ke apa itu pasar ni lagi. Boleh Kak. Bukan baju je nitip Kak. Gajah-gajahnya kalau Kak mau saya bisa nitip untuk Kak. Makasih Ma, lancar rezeki selalu Ma. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Api buat PS ke? Saya nak buat PS tapi saya nak ni je. Apa? Nak join Bang Ogel je. Tapi saya tak nak apa? Tak nak urus duit, tak nak urus postage. Saya nak promote lepas tu PS dengan Bang Ogel macam tu. Tapi Kak Putri suruh saya beli. Ya udah kalau mau saya beli, ya udah saya beli aja. Boleh. Kak Putri mau baju gajah seperti yang saya pakai kemarin tapi yang seluar panjang punya. Itu murah aja sih, cuma ini aja RM300. Kamu tak pergi keluar ke? Tak best lah duduk dalam bilik je. Kak, semalam saya keluar tak balik je. Bawa pergi Indo sama balik Indo. Semalam saya tak balik hotel Saya balik rumah ni, hotel Bang Adi. Mereka udah tidur, mereka tidur awal. Mereka ni orang tua banget tidur awal. Siri ni tidur awal. Saya kamarnya sama Ri. Dia udah tidur awal. Saya pulang semalam jam berapa ya? Saya pergi makan, pergi jalan jam 2, jam 3. Mereka udah tidur. Saya WhatsApp gak reply ya kan. Jadi sudah gimana nih, mau pulang nih, kunci gak bawa. Ya udah, tenang. Dah stay tenang. Kita guna kamar Bang Adi nah. Kita guna kamar Bang Adi. Nah. Penat kan main air tu tidur. Itulah penat. Jam 12 tadi baru saya balik hotel. Nah balik hotel, saya tidur kejap. Pengen tidur 1 jam 2 jam.
Nah, bangunnya jam 4 loh. Bangun jam 4. Ada lagi ceritanya nih. Nah, mereka udah ngajakin jalan nih. Nah, endorse-nya masuk. Katanya mau siapin hari ini skripnya. Ya udah, jalan duluan kalian. Aku kerja dulu. Nah, habis kerja nih. Belum habis nih. Baru siap separuh. Lapar. Terus pesan makan. Tadi yang makan tuh baru dipesan. Nah, yang ayam tadi sama burger tuh. Nah, terus kan makan sendiri nih. Kan lagi gak asik. Nah, ngajakin ngobrol buat live. Udah buat live, kan dapat galeri nih. Dapat gift Thailand. Nah, lagi asik. Mau keluar jalan gimana? Asiknya lagi galeri Thailand sama galeri ini daripada jalan. Udah 2 hari turut jalan gak berhenti. Nah, ini kalau habis live nih jalan lagi. Nah, habis jalan nanti pulang lambat lagi. Nah, nanti ketiduran lagi. Tapi dia nak siap pula. Tak siap lagi. Saya nak kena record ni. Saya tak boleh mengeluh sebab saya yang mau kerja tu kan. Saya doa tau. Saya cakap macam ni, ya Allah ya Tuhanku, bagilah kerja bulan ni. Masih kosong ni. Nah, masuk. Tapi masuknya waktu saya libur. Saya mau jalan-jalan, mau main air, mau ke situ ke sini. Jadi saya tak bisa ngeluh. Jadi saya bersyukur. Nah, mau gimana, tak apa-apa sih. Besok ada lagi, lusa ada lagi, kan bisa main lagi. Habis baby apa ni? Tak, tadi yang tanya di kamar sendiri. Saya betah loh di sini. Sendiri juga betah. Baiknya budak ni. Kami dah makan belum? Kami ada nak pesan apa tak? Lalas buat kerja kat Malaysia. Tak boleh. Dia nak video tu besok. Maknanya saya boleh, paling lambat saya boleh buat pagi besok. So petang tu saya dah kena hantar kat dia dah. Tu saya tengah fikir-fikir dulu. Mandi, keluar dulu, ataupun siapkan kerja, keluar tengok malam ni dulu. Macam tu lah. Dia apa? Ni review bang, video game. Review game. Saya kan gaming, Bang Fizri. Jadi saya kena review game lah. Kena saya review abang. Kalau nak, abang kena bayar sikit lah. Siap kerja dulu, pulang lewat malam. Ya, tak apa-apa kan. Pagi esok macam tak boleh juga. Saya yakin tak boleh. Kalian udah nonton saya punya konten yang baru tu belum? Kenapa like-nya tak banyak sih? Berapa persen dah siap? Baru 40%. Lagi 60% saya nak kena cari bahan untuk masukkan dalam video tu lah. Vibe cucuk langit Thailand kan bang Fizri. Bang Fizri, boleh tanya sesuatu tak? Mana minat saya? Saya tahu dah ni. Udah tidur biar sihat.
Lah kok tidur? Saya baru bangun jam 4 tadi kak. Jangan hapus VT-nya tengah malam host. Pagi kan tidur. Makanya saya post malam biar besok pagi bisa nonton. Nanti FYP loh. Percaya nggak cakap saya? Video yang saya tuh nanti FYP. Nah kalau FYP ini ya tagihan sama apa nih, saya tagih sama Akak ya, pause ya. Pasti FYP tu. Bila balik Malay FYP, enggak sih, kayaknya besok FYP tu. Saya udah baca-baca kak. Sekarang di tengah-tengah badan tu bahasa macam memandai je kau mas. Memandai je si Maznah ni. Kamu nak massage ke Maznah? Maznah massage kat Malaysia tu banyak lah. Pause berapa kalau duit sih? Tak tahu kak. Saya selalu baginya Lion. Kalau Lion tu sekitar 5 juta loh. Aku nggak tahu beli koin. Beli lo Kak Reda, nggak seru Kak Reda. Udah jadi sama saya kemarin. Kak, beli koin yang murah tu di website, jangan beli di TikTok. Akak pergi Google. Handsome dia ni. Aina Jo, mau diculik Kak kopi? Kak menalakan oiเลย nak melai kanat oi. Sekarang mahal semuanya. Udah naik harga ya? Udah naik harga ya? Pocik sepa, pocik sepa. Ya naik harga. Oh iya ya. Abi udah lama nggak beli koin. Kalau Hafiz bagi orang tu Hafiz tukaran. Dana murah. Kak Ina belinya di website Kak Ina lebih murah. Kak manaเลยเอ้ย nakเลยเพิ่ม beli di website lebih murah. Beli di Google TT Coin. Ya, beli di Google. Kakak tulis aja TikTok Coin, ataupun TikTok Recharge, ataupun beli coin TikTok. Beli di website TikTok lebih murah. USD tak berubah. Yang berubah tu currency setempat. Betul. Di Malaysia lagi turun, di Indo pun lagi turun. Itu yang mahal. Alhamdulillah. Sesama saya weh. Saya tak ada ubat ni. Jadi beli ubat je lah. Yang naik duit Taiwan host. Oh, kalau duit Taiwan naik lumayan kak. Ya, kakaknya kaya. Nah, hey. Tabungan kak, tabungan. Nah, nanti bagi duit raya ke Hafiz. Kap menai le, ibu. Kap le. Cakap buat bulan 12. Nah, boleh kak, boleh. Tapi barang-barang Indo mahal. Kalau barang-barang Indo mahal, beli barang China kak. Bang Mubin. Bang Mubin di mana loh? Cakap Indo kak. Bang Mubin kat mana? Kap na le kat oi le nam na le. คำนั้นโฆษณา
Kamu kan fish titipnya ibu mana? Titip apa ibu? Saya baru live hari ini ibu. Belum ada ambil titipan siapa-siapa ini. Kam nala kalau itu nak ibu mau gajah. Pistol air. Phlang dung. Khớp. Nặngเลยคันไม้ มาหลึกนาเลยกบนาครับผมครับ Macam cerita nak-nak je bunyi bang. Saya seorang ni bang. Tak ada orang bang. Seorang ni bang. Dung ting not ting. Khắp na lợi ấm na. Bà Muffin. Khắp na lele. Binatang apa ini? Binatang apa itu? I don't know. What you talking? I don't know. Speak Thailand. Nasi depan dia tak ada key. Oi. Wow. Kau dek. Tu, member abang nama Ki. Gabung dengan dia. If this was a choo-choo, I don't know. I don't understand you speak good English. Speak Thailand. I can understand speak Thailand. Kena lelai ơi. Mana kawan-kawan satu grup pergi main air, satu grup pergi jalan dekat ni dekat yang tempat apa tu, saya dah pergi tu, tempat-tempat tu saya dah pergi semua. Bang, saya kena Bang Fizi, saya kena ulang balik ke? Panjang tau bang. Saya kena ulang balik ke? Semalam saya balik lambat. Okay, saya sampai hotel pukul 12 tengah hari. Lepas tu saya balik, saya tidur. Awalnya nak tidur 1 jam 2 jam je, tapi saya tidur sampai pukul 4. Sampai pukul 4 petang tu diorang ajak jalan. Saya dah okey semua. Lepas tu saya dapat job, dapat kerja. Dia suruh saya siapkan skrip. So saya fikirlah buat skrip macam ni, macam tu. Nah, lepas tu saya nak keluar tapi saya lapar. Saya order KFC. Lepas saya dah order KFC tu, KFC sampai dalam pukul 6 lebih tadi. Lepas tu kan saya nak makan, tapi kan macam pengen ngobrol, pengen borak kan, mau cakap-cakap juga kan. Makan seorang-seorang macam bosan kan. Lepas tu saya buat live lah. Lepas saya buat live. Lepas tu ni akak-akak saya bagi galeri, bagi wishlist. Bang Fizri je belum lagi. Lepas tu saya nak mandi ni, nak siap-siap nak keluar, nak pergi main air. Lepas tu Abang Fizri tanya nak bagi upah. You know me, Ma. You know me speak Thailand. You know me speak Thailand. You laughing why? I don't what speak funny. I shall explain.
ครับผมครับครับผมครับ Your computer is laughing, not me. My computers? This is not my computers. This is iPhone. This is iPhone, not computer. You look me like Thailand. No, like Chinese, okay? Cũng na lại na lại ơi na không na lại không na lại ơi apa yang kamu cakap tak faham pun. Saya cakap kak, jangan lupa wishlist. Orang faham. Kenai lagi. Sớm nay cân nuôi Rai là mày Semalam ada orang komen dekat video. Dia cakap saya handsome. Lepas tu saya macam terfikir, kat mana dia tengok handsome tu? Lepas tu saya tengok lah kan. Saya tengok je. Lama-lama saya tengok, iyalah handsome. Baru saya perasan. Itu tak betul lah. Saya tengok muka saya, iyalah handsome lah. Don't smoke everywhere. No. No smoking. This is vaping. No smoke. No. Not smoke. Here cannot. You naughty boy. Yeah. Massage. You want massage? Me massage. You want 10,000 baht? $10,000 I massage. Dapat customer malam ni. Yes. Eyes. Strong massage. You want? Sudah dia main lidah pula. Sudah. Telegram. Telegram. You have Telegram? You have? Okay. You have? Okay.